Abang, ya sayang, mana nak cari nasi kandar malam-malam ni? Bismillah. Tu Sadam buka lagi lah Dul. Bismillah. Nak pergi mana lah? Aku nak hala TTDI lah. Baru nak lari TTDI daripada Subang Bestari. Masuk order KFC Subang tu, entah Bangsa Puri Mutiara Subang Blok 4. Order cash, rating dia 5 star. Aku tak boleh kalau dengar lagu kan. Aku jadi lupa nak berselawat. Abang, ya sayang. Kenapa? Dia cakap apa ni? Apa berada pula? Asal Grab ada translate pula sekarang ni ya. Abang, tolong saya boleh? Saya nak dua-dua bahagian peha. Hari tu saya minta rider tolong, dia tak cakapkan pun. Abang tolong ya. Aku cakap, okey, kena tengok dulu diorang dah bungkus ke belum. Kalau dah bungkus, sorry ya bro. Aduh, sedap pula bau masakan ni. Wah, dah lah lapar. Dua-dua isi. Lepas tu macam mana? Saya yang tak boleh nak tunggu. Sebab apa tau? Net tu berapa order boleh dapat tu? Jadi dia tak nak kan? Dia tak nak tak apa lah, saya makan lah. Dia kata tak apalah bang. Tight ada ke kak? Lama lah pula. Kalau benda ada tak apa kan? Nak kena tunggu tu ya, malas. Okay kak? Dia nak dua-dua peha. Masalah peha nak kena tunggu 23 minit. 23 minit aku boleh dapat lagi satu order. Aduh, sian lah.